Bertemu lagi dalam rancangan yang ditunggu-tunggu, iaitu Tada! Baik Ana dan Nisha. Okey, alhamdulillah beberapa episod kita dah pertontonkan menu yang sangat orang kata viral. Sampai orang luar negara DMI daripada Venezuela, daripada Tak mungkin lah saya. Tak lah, kita baru dalam komuniti yang kecil. Ya betul. I merasakan macam tu. Ya, tapi dia tak tahu sebenarnya memang dah tersebar luas lah. Ya ke? Sampai ke New Zealand apa semua. Kau kat New Zealand mah. Tak ada DMI pun. Sebab dia post kat IG you kan. I just share je kan. Ya. Mungkin dia belum. Nanti korang DM lah dia. Yang hari ni dia nak masak apa. Sebab apa I tahu ni masakan kegemaran I juga. Dia sebenarnya semua kegemarannya asalkan jangan pedas. Jangan pedas. Kita berlainan lah yang. Sebab I jangan suka pedas sangat lah. Pedas tu boleh tapi jangan pedas sangat. Itulah masalah I. Okey, tak apa, I cuba. Okey, baik. Kita akan masak apa ya? Hari ni I nak masak ayam asam pedas. Simple je. Ayam asam pedas. Hari ni aku semalam si Ina ada tanya. Ina? Si Leha. Ina tanya by WhatsApp or what? Tak. Dia tanya dekat DM lah. Dia kata, sebab I macam mana ibu asam pedas. Ni asam pedas Johor ke Melaka? Bukan Melaka. Asam pedas Johor. I orang Johor. So, kita panaskan minyak. Panas. So, ni masukkan sini. Kejap. Panas. Panas. Cepat. So, kita panaskan minyak. Lepas tu, ini bahan yang nak blend adalah cili kering, kunyit hidup, bawang putih, bawang merah. I tak Meletup. masak asam pedas, dia macam ni tau. Dia akan macam ni. Nak buat dia tak melompat-lompat. Meletup. Nampak. Hilang. Masak asam pedas dia normal. Sebenarnya dia memang macam ni. Ataupun I rasa kuali I kecil. I mengalami masalah kuali I kecil. Minta tolonglah kepada yang ada kuali-kuali besar sikit. Kan I ada beli hari tu, tapi yang tu terlalu besar. Itulah I kena beli yang satu lagi yang macam sedang. Ada itu dia beli kuali terlampau besar nak dalam 10x10. 10x10 berapa besar? Sini 10x10. 10x10 berapa besar? Cuba tanya, I tak tahu sayang. 10 kaki besar ni. Kenapa I tak tahu? Kita akan apa ni? Tumis dia sehingga pecah minyak. Selepas dia dah pecah minyak. So, anda akan masukkan air asam garam kehidupan. Air asam Jawa. Ya, masukkan dalam ni. Aduk. Yes. Kita kena aduk-aduk air asam Jawa. Ni asam pedas Johor. Dia kena ada asam Jawa. Api buka besar sikit sayang. Menggunakan bekas yang sama supaya kita jimat, kita letak. Dah bucu dah. So maknanya kita dah boleh buang bekas ni. Kita guna sehingga dia rosak. Okey. Jadi kepada anda bekas-bekas lebih tu, minta tolong hantar ke rumah kami. Bukan, tak payah. I akan dapat dah masukkan air. I akan masukkan this one. Tomato ni nanti dulu sebab dia mudah masak. So, you tahu I akan masukkan apa? Daun kesum. Yang lama, yang lambat masak apa semua adalah perangai kita. Sorry. Masukkan kesum dengan bunga kantan. Macam dia personal lah. Hari. Sini, Mai nak tolong masak. Okay, so kita masak dah. And then, I masukkan ayam. Okay. Cantik. 2 3 4. Ayam ni saya beli kat pasar dia. Jangan cakap ayam daripada rumah siapa-siapa. 5. Kenapa kena kira? Dah masuk ya. You tadi yang kira satu, I pun macam kira. Kita ada untuk macam bagi orang tak ada bagi ke apa ke. Dah cukup. Hey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita aduk je kaya. Kita dapatkan resepi ni, resepi asam pedas Johor. Bila gaul, kalau nak rasa Johor, gaul kena ada belakang. Gaul. Aku sepak. Okay, lepas tu masukkan apa ni? Tu sepak aku. Masukkan Gula perak. Tadi kau dia tonggak pada gula tak ada gula tak habis aku. Betul lah. Betul. Asyik gula habis je. Betul lah, korang ni bagus lah. Sebabkan YB masak apa tu YB? YB masak apa? Ayam masak asam pedas Johor. Johor, ya. Ya tak. Tengok masuk apa? Ni rancangan situ kena cakap lah. Orang tak tahu masuk apa tiba-tiba. Macam mana orang nak belajar menu?
kalau nak masukkan apa-apa kena bagi tahu dengan orang. Okey guys, hari ni saya masukkan ni. Jangan pergi belakang buka peti ais terus kecil lepas tu bola macam tu. Orang tanya-tanya. Okay. Tadi korang Macam mana orang nak dapat manfaat daripada rancangan ni? tadi tu kalau flashback balik, Ana kalau dia boleh flashback lah, nanti dia orang cici macam tu. Cik. Ana masukkan pasti sedap. Okey. Dah. Sebab I tunggu pasti sedap, panggil-panggil tak panggil-panggil. Dia I rahsia. Kalau Okay. tak panggil pasti sedap tak panggil, kita orang pergi hantar tarikat pasti. This one you tak payah ni, you biarkan dia mendidih. Baca komen ada. Korang komen dah. Teruskan komen. Ada orang baca kat belakang tu. Kau nak tahu macam mana kedudukan dia baca komen? Nampak tu? Nampak? Dia tengah baca komen korang tu semua. Memang sulit sangat. Seronok tengok. Okey, kau teruskan komen sebab yang akan baca tu. Okay, sayang, biar dia mendidih. Oh, Tolong okay, saya biar dia maafkan. mendidih. Saya maafkan semua. Saya maaf. Dia ada pemberitahan. Every nak tengok isi lah periuk ke tak? Oh, nak isi nak tengok isi dalam perut. Baiklah, kalau korang nak tengok isi dalam periuk, Tekan la. Selalu macam tu kan? Itu dia tap screen. Tap screen. Bukan tap skin, tap kulit. Tap screen ni screen, tap screen. Bukan tap kulit. Macam mana nak ngajar orang main media sosial macam ni? I tak main situ mana. Guys, tap screen guys. Tap screen guys. Nak juga masak pun baju sama warna ya. Sebab orang kata apa kalau baju sama sedondon ni? Sponsor dari syarikat besar. Asam pedas. Riz, bang, terima kasih bang. Pernah belanja saya makan. Burger murah setiap hari. Amin. Rupanya macam ni. Lepas tu ada orang bacakan macam tu Oh. Wow, camuk live lah. Oh, Zulana, Zu. Kalau yang sebut perkataan nama cangok ni mesti budak sekolah-sekolah aku ni. You setiap kali meningkat dewasa, you ada nama-nama panggilan you. Yep. Macam cangok waktu you. Waktu sekolah. Macam you masuk immigration, you orang panggil you Abang DG. Lepas tu bila I dah kahwin dengan you, orang panggil you YB. Tapi kadang I dengar ada orang panggil you B. Yang tu I macam YB lah macam tu. YB, kenapa? Ada. B for brother. Ya. Nasib baik akak tu dah tolong. Why baby? Terima kasih yang panggil I baby. Why baby? Bang, saya follow abang. Dia follow kau sebab dia tengok anak. Nampak ya? Follow kau. Nampak. I punya TikTok tak ada post-post. I kurang lah masa saya sebab I dah tua. Ini bukan asam pedas ikan. Ini asam pedas ayam. Ya, betul. Asam pedas ayam. Asam pedas ayam. Mujibu nak tanya ada jual karpet raya. Saya karpet tak ada jual, sudah habis. Tapi kalau ada siapa nak semua. Minta karpet. Jadi kita trademark tada sikit kak. Yaya, sini tolong Mami. Ya tolong Mami masukkan. Yaya masukkan ni boleh? Ni, bandage. Nah, masuk dalam. Masukkan. Masuk. Ambil, masuk. Kecil-kecil dah baik. Dia macam tu balik. Masuk lagi. Masuk. Jangan masak lagi. Okey dah. Lagi. Masuk lagi, habiskan. Yeay. Pandai Yaya dah. Masya. Dah kami nak syuting Siapa nak masuk Minang Laila, harga tinggi sebab daripada kecil dah. Daripada kecil dia dah tu. I dah ajar dia masak. Ya, I promote anak saya. Lepas tu kita dah masuk bende. Kita dah lah tunggu bende tu ni. I masukkan ni Saya masukkan. Ya. Masukkan tomato. Bila dah masuk tomato, kita sebagai lelaki kena multitasking. Dia dah pandai. Kalau tak multi-asking. Kita sebagai lelaki kena kemas lah bila dia masak. Kau baca Hana dia risau. Sebab tu. Sebab aku dah tahu. Aku letak tu yang aku letak nama aku Ana Damisha. Tolonglah. Janganlah. Gelak akak boleh buat. Boleh. Siapa nak rakam gelak akak Ana, bukan rakam lah. Siapa nak beli. Kak Ana. Menjual gelak. Dalam 15 saat, RM50. Jangan cakap yang tu. Kita buka beg kuning. Macam cikgu lah wife Abang Syarul ni. Macam cikgu. Dulu cita-cita nak jadi apa yang? Dulu cita pramugari. Dulu aku nak masuk pramugari, dia tak percaya. Dia kata aku layak ke, dia kata. Dia tak percaya. Kenapa dia tak percaya? Cuba cakap bahasa Inggeris sikit. Multitasking pun multi-asking. Macam mana nak jadi pramugari? House.
Welcome sir. Wow, you want what? Macam tu. Pramugari kena lah. Ya. Kan semua tu boleh belajar. You buat I nampak macam bodoh gila. Adalah. Waktu tu. Tak, you tahu tak? Orang Mat Saleh, dia takkan gelakkan kita kalau kita English salah tau. Tapi kalau orang Melayu macam ni lah. Bukan, tapi jangan teruk sangat. Dia memang takkan gelak. Tapi jangan biar dia tak faham. Tak, bukan model musuh Hana Indonesia. Ya ke? Ya ke? Kurang, ya ke? Bukan aku macam Hana Indonesia. Tak tercakap. Aku tanya dia orang macam berkasihan nak jawab. Nizam. Biasa. Biasa. Kau rasa okey tak? Masuk ni. Sana. Masa semua orang. Tadi I tak macam tu. Adalah. Dah. Bismillah. Tada. Ya sayang. Wah, Lihat pandainya. tu. Ya. Ya pun masak-masak. Mami nak satu? Mami pun masak-masak. Sama. Okey, selesai sudah menu untuk kita pada minggu ini. Ayam masak Ayam masak asam pedas. asam pedas. Okey. Inilah dia. Tada. By Ana dan Nisha. Selamat mencuba dan inilah antara rahsia untuk kita memikat. Dia tak adalah macam rasa sangat. Tak ada rahsia sangat. Ini bukanlah rahsia untuk memikat suami ataupun sesiapa saja yang makan. Ya. Sebab makan kalau suami suka, faham tak? Sukalah. Tak nak, kan? Yang penting adalah keikhlasan dalam memasak. Itu yang lebih penting. Dan selamat mencuba resepi ini. Tada. Bye. Ana dan Nisha.